Kejayaan wanita pertama yang berjaya menamatkan Barkley Marathon yang dikenali sebagai perlumbaan yang hampir mustahil ditamatkan. Perlumbaan ini begitu sukar sehingga lebih daripada separuh edisi sejak 1989 berakhir tanpa seorang pun yang berjaya menamatkannya. Ini kerana marathon ini memang sangat susah. Laluan perlumbaan berubah setiap tahun dan tidak mempunyai tanda arah. Jadi, peserta perlu menghafal laluan sebelum bermula. Akibatnya, ramai pelari sesat dan terkandas. Ada yang hilang sehingga 16 jam. Mereka hanya mempunyai 60 jam untuk melengkapkan 5 pusingan. Setiap satu sekurang-kurangnya jarak 20 batu. Namun, laluan ini sukar untuk berlari kerana jumlah ketinggian yang perlu didaki sepanjang perlumbaan bersamaan dengan mendaki Gunung Everest dari paras laut sebanyak 2 kali ganda. Sepanjang perjalanan, pelari mesti mencari buku dan mengoyakkan halaman yang sepadan dengan nombor yang diberikan kepada mereka. Sebagai bukti, tahun ini Jasmine Paris berjaya menamatkan perlumbaan dengan 99 saat sahaja berbaki, menjadikannya salah seorang daripada hanya 20 orang dalam sejarah yang pernah melengkapkan perlumbaan ini dalam had masa 60 jam. Komen pandangan korang.